selamat kembali kita ke dunia yuk. Ya, yuk. Ya. Okey, kita di mana yuk? Okey, sekarang kita berada di bilik MSB room. Ya. MSB ni bermaksud main switchboard. Main switchboard. Jadi kita teruskan lagi daripada bilik transformer. Kita pergi bilik MSB. Main switchboard. Main switchboard. Okey. Papan switch utama. Papan switch utama, betul. Jadi dalamnya rupanya macam ni lah. Macam inilah keadaannya. 4 segi dan di dalamnya ada. Oh, tengok ni yuk. Oi, rasa macam takut yuk. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, dia tak gigit. Tak gigit. Dia tak gigit. Jangan pergi sentuh je. Jangan pergi sentuh je. Jangan memandai je. Jadi yuk sentuh ni yuk dapat kelayakan daripada orang yang kelayakan ke? Okey, sebelum ni saya pernah masuk bilik elektrik. Sebab saya tak tahu, saya tak berani nak masuk. Tak berani nak masuk. Tapi bila saya telah didedahkan dengan ilmu elektrik ni tentang risiko keselamatan, saya jadi berani. Kerana berani apa? Sebab saya tahu benda-benda ni adalah bahaya sebenarnya. Bila saya belajar benda risiko tinggi, saya tahu macam mana kita mengatasi bahaya tu. Mengatasi bahaya. Jadi bilik ni adalah bilik main switchboard. Main switchboard. Okey. Jadi dia dipanggil bilik paling utama. Ya, bilik paling utama selepas transformer tadi. Ya. Maksudnya transformer tadi step down. Dia adalah bilik pengubah. Bilik pengubah. Ya. Dia ubahkan voltage rendah daripada 11,000 volt tadi kepada 415 volt. Buat masuk ke bilik ni. Inilah rupanya. Mana-mana bangunan mesti ada macam ni. Tipulah kalau bangunan-bangunan tak ada benda ni. Maksudnya kalau tak ada dia pakai printer. Dia pakai printer. Mesti dah. Bilik ni pun dia tak ada. Dia ada bilik apa yuk? Bilik minyak. Bilik minyak aja. Dia kena pakai minyak untuk hidup printer. Mestilah yuk. Benar yuk. Ya. Kalau jadi kita sekarang ni bilik elektrik. Kita lampu apa semua kita nampak yuk. Betul tak? Ya, betul. Sekarang kita di bilik elektrik ya. Ya. Jadi cerita sikit yuk. Macam mana sikit yuk? Okey. Kemasukan. Ini sebahagian daripada litar-litar akhir. Kalau kita tengok kemasukan daripada selepas transformer tu, inilah kabel-kabel yang tadi. Okey. Daripada kemasukan transformer yuk. Okey. Tu panel dia. Okey, ni. Salah satu panel yuk ya. Okey, ni yuk. MSB 3 dia tulis. Okey, nak tulis lah. MSB 3 maksudnya. Apa tu yuk? Okey, MSB 3 747 maksudnya tempat yang dikawal. Dikawal. Zon yang mengawalnya. Okey yuk. Okey. Okey. Jadi maksudnya tadi ada dengar yuk cakap dekat bilik satu lagi dia panggil VCB. Okey. Yang sini apa pula yuk? Okey, sana VCB, vacuum circuit breaker. Yang sini kalau watar rendah 413, 415, dia akan panggil ACB. ACB tu bermaksud air circuit breaker. Ataupun nama lain pemutus litar udara. Inilah keadaannya. Itu rupa dia. Jadi bekalan yang telah diturunkan daripada transformer dimasukkan ke panel main switchboard. Betul? Tapi dikawal oleh ACB. ACB dan berserta dengan litar perlindungan lah. Litar perlindungan. Dan metering lah. Litar perlindungan pula yuk untuk okey. Apa yuk? Okey, prinsip asas elektrik mesti ada litar perlindungan. Litar perlindungan tu apa? Okey, litar perlindungan untuk kerosakan ke bumi. Dan juga untuk litar pintas. Lebihan arus. Jadi nak tanya satu soalan yang berkaitan dengan orang yang menjaga yuk. Okey. Yuk bagi sekadar siapa yang boleh jaga bilik ni. Okey. Tadi yuk kata sana kategori BO. Okey. Adakah kategori BO juga yang jaga bilik ni? Okey. Kalau ikutkan sistem elektrik punya penjagaan, BO tu sendiri pun boleh tapi ada sekatan dia masing-masing. BO adalah watan tinggi. Maksudnya dia menjaga berkaitan watan tinggi saja. Lepas tu dia boleh jaga tak bawah-bawah dia? Dia boleh jaga bawah-bawah dia, tetapi ada sekatan watan rendah juga. Maksudnya orang kategori yang tak layak watan tinggi lagi, dia hanya layak yang kategori tu je ke? Ya, betul, betul. Apa kategori dia? Okey, contoh penjaga jentera elektrik AO. Paling minima ke? Paling minima. Tadi duk cerita dia boleh kendali voltage sehingga 1000 volt saja.
Minimal 1000 watt. Minimal 1000 watt. 1 kV. 1 kW. 1 kV. Dan selepas itu penjaga jentera elektrik A1. Layak juga. Layak juga. Untuk jaga bilik ni. Walaupun dia talian atas, tapi tetap juga talian atas tu water rendah dan CD pun water rendah juga. Okey. Dan seterusnya penjaga jentera elektrik A4. Okey. A4. Tapi A4 ni dia kalau ikut pengkhususan dia ada synchronize. Tapi kat sini kita tak ada synchronizing system. Cuma bahagian main switchboard saja. Main switchboard saja. Kategori dia tu layak juga. Layak juga. Memenuhi syarat menjaga water rendah tadi. Seterusnya kategori yang tinggi-tinggi lagilah layak. Lagilah layak. Lagilah Layak. Tapi takkan nak makan semua. Nak makan semua mantai budak. Mana boleh. Bagilah adik-adik yang menjaga pula. Menggunakan bibik liu. Tidak, dia kata dia mengambil. Asyik yuk je cover semua. Bagilah orang lain peluang pula. Yuk hanya kita buat lawatan yuk. Kalau teman tahu yuk macam ni, kita pun ambil yuk. Kita pun ambil. Ya. Untuk pengetahuan, penjaga jentera elektrik ni underrated. Orang tak berapa nak ambil tahu. Tapi gaji dia besar sebenarnya. Okey, kita stop dulu pasal gaji yuk. Nanti kita sembang pada hari lain yuk. Boleh. Nanti kalau cerita pasal gaji takut yang bahagian ambil IT dia kejar balik bahagian elektrik yuk. Takut tak ada orang pula nak ambil Betul. IT pula kan. Maknanya setakat ni lah. Setakat ni tu. Okey. Sangat jelas yuk. Sangat jelas? Memang betul. Orang kata jangan tuju soalan kepada dunia. Jangan tanya dunia, Yop akan jawab. Okey.